Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin menunjukkan kepada anda bagaimana anda boleh menggunakan ClickBank untuk mencari produk untuk dipromosi. Jadi apa yang anda perlu sekarang adalah pergi ke ClickBank dan tunggu dia load. Jadi apabila dia loading, anda pergi marketplace dan tunggu lagi. Setelah penat menunggu dan anda dapat lihat kategori-kategori tertentu, dan kalau anda dah tahu kategori yang anda nak, anda pilih saja, dan kalau anda tak tahu, anda main tekan saja. Kalau saya nak ambil health and fitness. Sebab itu satu kategori yang panas, terutamanya pada awal-awal tahun, sebab semua orang nak kurus, semua orang nak diet, semua orang nak sihat. Jadi apa yang anda lihat di sini ialah produk-produk yang mempunyai graviti yang tinggi. Lagi tinggi graviti maksudnya lagi ramai orang buat duit menggunakan produk tersebut. Dan seperti anda lihat, Fat Burning Furnace Update 110, sales double as January hits. January has skyrocketed sales for the number one health fitness site on ClickBank. Athletes are laughing all the way to the bank. Don't miss out on our huge profit potential in the best month of the year for fitness. Seperti yang saya cakap tadi, masa awal tahun semua orang nak kurus, semua orang nak sihat. Dan kalau anda dapat klik di sini, anda dapat lihat sales letternya. Oh, memang hebat. Walaupun belum lagi. Okay, dia menggunakan komik untuk mendapatkan kelainan daripada semua produk-produk yang diet yang amat serius. Anda boleh masuk dalam niche ni kalau anda yakin anda boleh, sama ada A, SEO, atau B, PPC. PPC anda boleh gunakan second tier atau third tier search engine seperti Yahoo dan MSN. Mereka mempunyai trafik lagi sikit daripada Google, tapi ada juga orang yang mencari produk-produk mengenai diet menggunakan search engine tersebut. Malangnya, niche ini adalah niche yang amat-amat hangat, dan melihat kepada gravity sehingga 460, maksudnya ramai sangat orang buat duit, dan maksudnya dalam search engine tersebut pun ramai orang promote benda ni. Jadi kalau anda nak promote juga, itu pilihan anda. Dan saya teringin nak pilih produk yang punya gravity lebih kurang 50 hingga ke 100, dan referred ID ni lebih pada 75%. Maksudnya ramai orang, ada orang buat duit, dan refer ID tinggi maksudnya ramai orang refer ke laman web tersebut buat duit. Dan 25 hingga 50% maksudnya tidak terlampau hangat, ada orang buat duit tapi tak ramai sangat. 90% ke atas lagi bagus dia punya refer ID. Jadi kita angkut gravity high to low. Refer ID 90 ke atas lagi bagus lah kalau anda nak. Jadi saya tekan nombor 5 sebab 2, 3 semua tu penuh dengan tu. Yang 500, 400, 300. Jadi sekarang kita lihat gravity 35, refer ID 79%, convert up to 15% to actual sales. Tak tahu nak percaya ke tak. Okay, kita cari yang ada 90% refer ID dia. Fourniers French Fat Burning Furnace, tak nak. Sebab saya tak tahu Perancis habuk pun. Bahasa Jepun boleh lah. Ini bahasa apa ni, Perancis. 77, 90, 90, 85% boleh kot. Bad Brass Report. Jadi kita dah jumpa satu niche yang menarik. 85%, maksudnya 85% orang yang refer dalam ni dapat gravity 27 point. Maksudnya sales yang dia dapat lah 85% daripada ni. Tengok dia tulis apa-apa, easy system, high conversions and 50%. Jadi bad breath report, how to cure bad breath in 72 hours and have strong healthy teeth and sparkling white smile. Jadi kalau anda dapat lihat, sales data dia pun menarik. Ada testimonial berdozen-dozen dari atas ke bawah. Oh, memang dari atas ke bawah. You can live to be 110 and blah blah. Okay, ada testimonial how to decay washing with light bulbs. Ada juga sales data okay. Harga dia pun tak terlampau mahal. Kalau harga mahal susah sikit nak dapat sale, tapi ni sebab harga dia murah jadi boleh dapat sale.
Jadi kita dah dapat satu produk, Bad Breath. Jadi ini jadi produk utama sebab dia punya sales data agak bagus. Ada how to cure, there's nothing worse than having, okay, dah ada problem statement semua ada. Kita cari pula ni produk laitan Bad Breath guys. Kita nak 3 produk. Untuk promote produk dengan berjaya, kita kena ada 3 produk dan gunakannya untuk mendapatkan sale. Bad Breath, okay, ada juga, bagus. Cuma gravity lagi rendah, jauh lagi rendah. How to cure Bad Breath, send me just 200 visitors, you see make good money. Oh, refer ID dan lagi tu. Kita tengok dulu mana sales yang bagi saya lagi okey. Oh, dia punya headline lagi bombastic. Ini yang 0% kan, yang baru. Give sweet kisses to your lover. Ya dah. How to heal your mind. Tidak. Bonus book dia. Okay, ini jadi produk ketiga. Ini jadi produk kedua lah nampaknya. Berapa harga produk ni? Boleh lah tukar-tukar. Anda boleh tukar ni first product atau second product. Sebab saya tak tahu berapa betul conversion rate. Dia kata 200, maksud dia mungkin 0.5% kot conversion rate. Sebab dia kata 200, dia tak minta 100. Jadi apa yang anda boleh buat ialah anda split test mana satu lagi bagus. Kalau anda, apa yang saya nak gunakan ialah 3 product review page atau pre-sale page atau apa-apalah affiliate page orang panggil tu. Dan kita akan gunakan 3 produk ini untuk menjual. Dan detail dengan lebih lanjut anda boleh lihat di package promosi buat duit. Dan setakat itu saja kali ini. Lepas ni saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana nak cari keywords untuk PPC. Tapi kalau anda nak detail, betul-betul detail, anda boleh dapatkan package promosi buat duit. Sekian, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.